Kebiasaan setiap hari ramai yang datang sini sebabkan nak kejar dia punya asam pedas. Kali ni kita ambil asam pedas kepala ikan merah. Besar macam ni. Biasanya kalau orang Keledam memang tak sah kalau tak singgah dekat warung asam pedas Fidah. Lokasi dia dekat lorong Wan Man, Kampung Sagil Parit 2, Sagil, Ledang, Johor. Menu hidangan lebih kurang 4 ke 5 orang makan kali ni, harga lebih kurang range 110 ke 115. Aku dapat asam pedas kepala ikan merah. Lepas tu aku tambah sekali dengan belangkas masak lemak cili api, saiz besar jugalah macam ni. Dan ada juga side dish lain, urap pegaga, lepas tu ada masak lemak cili api daging, telur dadar, sayur campur dengan hati dengan pedal, and then kita ada ulam-ulam sambal belacan. Inilah cita rasa asam pedas orang Johor. Kuah yang tak terlampau pekat sangat, tak terlampau cair sangat, tapi dia punya rasa masam tu yang cukup bercampur dengan rasa cili. Dan yang penting dekat ujung-ujung untuk asam pedas kat sini, dia dapat rasa halba yang dimasak sekali dengan asam pedas. Yang menaikkan selera lagi bila ada aroma daripada daun kesum dengan rasa daun kesum tu. Tambah lagi ikan merah yang dia pakai tu, dia masak cantik, tak hancur sangat. So bila kita dapat makan tu, dapat makan seketul-seketul, tak berderai dia punya ikan. Special sikit kali ni, menu biasanya kat Johor je jumpa, iaitu belangkas masak lemak. Belangkas ni memang cukup terkenal dekat area Johor, tapi tak ramai yang berani makan belangkas. Kenapa? Itu yang cari persoalan. Ada setengah orang tu memang jarang makan belangkas macam ni. Tapi belangkas ni orang tanya rasa macam mana? Belangkas ni dia rasa dia macam makan telur kuning, tekstur. Lihat kenyal sikit bila makan dia punya telur. Sebab kita makan dia punya telur tau, bercampur dengan rasa lemak cili api, ada sikit pedas berlemak, dan dia ada masin sedikit sebab kita nak potongkan rasa daripada telur belangkas tu sendiri. Yang kat luar ni memang tak boleh makan. Kalau ada isi pun sikit tak banyak. Dia punya isi ni rasa macam isi ketam sikit. Manis-manis berlemak ketam. Lebih naik lagi bila ada urap pegaga tu, ada kelapa parut campur dengan ikan bilis. Dapat makan pegaga tu keruk-keruk tambah dengan sambal belacan. Aku cakap ini bertambah selera. Orang kata selera makan dekat kampung memang on. Mana-mana lagi kita jalan, singgahlah dekat Johor sambil boleh layan makan makanan kampung. Daging masak lemak cili api ini ke arah selera Johor. Kalau Negeri Sembilan ni kita dapat rasa lebih pedas, lebih punya rasa dengan daging salainya. Tapi dekat sini just rasa light-light gaya orang Johor punya cara. Dia tambah dekat dalam ni ada terung bulat dia letak. Dia bagi kau satu rasa lebih naik lagi bila ada urap pegaga tu. Ada kelapa parut campur dengan ikan bilis. Dengan urap pegaga ada sayur campur sekali dengan pedal. Dapat makan pegaga tu keruk-keruk tambah dengan sambal belacan. Aku cakap ini bertambah selera. Orang kata selera makan dekat kampung memang on. Mana-mana lagi kita jalan, singgahlah dekat Johor sambil boleh layan makan makanan kampung. Kita dah settle makan, dah kenyang, hati pun senang, jalan-jalan pun dah selesai. So kita nak explore lagi daerah-daerah yang ada dekat Johor. So mana lagi? Yuk dolan-dolan Johor.